besarnya sejarah negeri Melaka, hebatnya jasa Melaka. Tuan-tuan akan kembalikan kehebatan itu selepas PRU yang ke-16. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, saya datang pada malam ini untuk mengajak seluruh rakyat negeri Melaka, waris kepada empayar antarabangsa yang telah mencerahkan dunia ini, untuk kembali kepada Islam, memilih PAS dalam pilihan raya akan datang. Kita bukan orang lekeh tuan-tuan. Bangsa kita ini dimuliakan dengan Islam. Bangsa kita ini diangkat menjadi pemimpin kepada wilayah ini, memimpin semua bangsa yang pernah hadir ke sini. Di sinilah para pedagang datang daripada seluruh pelosok dunia. Sebahagiannya daripada Yaman, daripada Hadramaut, buka sekolah-sekolah pengajian pondok, dan tersebarlah Islam ke seluruh wilayah tanah Melayu ini. Besarnya sejarah negeri Melaka, hebatnya jasa Melaka. Tuan-tuan akan kembalikan kehebatan itu selepas PRU yang ke-16. Boleh tuan-tuan? Boleh selesai lah, tak ada syarah apa lah.